Syaad, tapi dikenali dengan Ali Syaad je lah. Ni. Kemudian, tuan-tuan akan dapat ni kabinet dia. Ni kabinet Gaza. Yang nama Nikolai Miadanov ni wakil daripada PBB. Dia akan menjadi pemudah acara. Lepas tu Ali Syaad, Ketua Pentadbiran, Omar Khamenei, Menteri Komunikasi, Al-Khalid jaga pertanian. Ni kabinet dia. Okey dah, dapat betul. Ni fasa. Berarti Israel nak laksanakan fasa dalam 2 tahun. Sekarang ni Israel berada dalam kepungan garisan kuning. Dia masuk balik ke garisan biru. Sekarang dia kena keluar. Pergi balik ke garisan kuning. Dalam tempoh ni berapa lama dia akan ambil. Sebab syarat tu menjadikan 14 hari ni mereka kena bincang. Kemudian dia keluar garisan merah. Dan bila dia kena keluar penuh ke garisan biru. Dan garisan biru yang besar tu akan kemudiannya dikawal oleh International Stabilization Force dari negara-negara yang dipersetujui oleh kedua pihak. Dan dipersetujui oleh Board of Peace. Settle. Kemudian ni fasa pembangunan Palestin. Okey, 14 poin yang ni bukan fasa pembangunan Palestin, ni Iran. Saya nak kena cari. Dia ada satu kad lagi fasa pembangunan Palestin. Kita banyak kad Iran. Jangan kalau ada fasa pembangunan tu. Tak ada pada saya. Mungkin duduk penuh sebab ni benda-benda ni yang disediakan atas meja yang terkini. Saya ada ratusan kad ni yang akan merujuk pada tuan-tuan. Tapi saya tak ada hari ni sebab kad ni mana dia orang letak tempat dia. Saya pun nak pergi cari pun saya tak tahu kat mana. Selalunya pembantu saya akan cari. Arif akan cari. Ukraine attack Iran. Sudah saya jawab banyak hari dah 5 hari sudah. Ukraine bukan attack Iran. Ukraine menyerang 2 kapal Board of Peace. Terima kasih. Ada orang ambil berat bahawa secara kenyataan media di mana Hamas bersetuju untuk 15 perkara dalam perjanjian pelaksanaan fasa 2 Board of Peace ataupun Badan Pentadbiran. Saya kena fokus, nanti saya keliru dengan lu saya jelaskan. Nanti bila saya tanya soal jawab, tuan-tuan jawab, ni benda baru. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Saya jatuh dekat kat sini pula. Ya, tuan-tuan dengar dengan tenang, dengan perlahan supaya dia tuan-tuan tak complicated. Saya banyak yang akan tanya Hamas. Ini saya nak jelaskan tentang kedudukan saudara faham peralihan kuasa pentadbiran, kedudukan Hamas dan juga kedudukan Badan Pentadbiran NGAG, Badan Pentadbiran Gaza. Baik. Semalam telah dikeluarkan draft perjanjian fasa 2, bukan draft perjanjian, klaus perjanjian fasa 2, 15 perkara yang sebaik saja dia dikeluarkan. Hamas telah menyatakan mereka bersetuju dan Israel juga mengatakan mereka bersetuju. Tapi draft resolusi yang ni 15 syarat ni kedua-dua pihak ada 14 hari untuk menjawab. Untuk tuan-tuan faham, satu adalah penyerahan senjata oleh pihak Hamas. Berarti Hamas disarm. Jadi tuan-tuan kena faham fasa dulu perjanjiannya. Hamas bersetuju menyerahkan kerajaan yang akan mengambil alih pentadbiran Gaza di bawah pimpinan Ali Syaad, seorang teknokrat, dan juga 14 kabinet yang dilantik di kalangan rakyat Palestin yang akan mula mentadbir Gaza dalam peralihan perjanjian 3 tahun. Dia dah tak pakai 2+1, dia turun letak 3 tahun. Dalam klaus ini adalah Hamas menyerahkan pentadbiran. Berarti Hamas tidak dibubarkan. Dia kekal sebagai parti politik yang berdaftar dan telah pun bertanding pilihan raya pada tahun 1962. 1962 dan bertanding pilihan raya pada tahun 2006. Yang kedua dalam perjanjian ni, pertama saya jelas belum pergi detail. Hamas menyerahkan senjata kepada pihak pentadbiran baru Gaza. Berarti tiada bentuk senjata Hamas yang akan diserahkan kepada pihak ketiga, sama ada Israel ataupun pihak luar, sama ada Mesir, atau diserahkan terus kepada mana-mana pihak yang lain. Jadi pihak yang akan menerima penyerahan senjata Hamas adalah pentadbiran baru yang diketuai oleh Ali Syaad. Israel akan berundur penuh daripada tanah Gaza. Fasa pengunduran akan didetailkan. Kita tunggu 14 hari ketika semua syarat ni dipersetujui, dan kita akan tunggu fasa dia.
Di mana fasa ini yang disebut 3 tahun bukan pengunduran. 3 tahun ini adalah pembangunan semula Gaza yang terangkum dalam perjanjian dulu yang saya bagi tahu pada tuan-tuan, yang akan membabitkan biaya kira-kira 200 bilion USD, di mana 60 bilion telah dijamin oleh negara-negara Arab yang ingin membantu manakala baki akan disumbangkan oleh negara-negara yang menyokong perjanjian ini, termasuk sebahagian besarnya adalah negara-negara Kesatuan Eropah. Dalam perjanjian ini akan ada satu penyerahan pentadbiran penuh Palestin kepada rakyat Palestin, di mana dia hanya membabitkan Gaza. Kita tak cakap dengan tebing barat. Berarti nanti tuan-tuan kata pembunuhan terlalu berlaku di tebing barat. Semalam waktu perbincangan ni kita adakan di tebing barat terus ada serangan, iaitu serangan yang membawa kepada tangkapan secara berbeluasa orang-orang yang berada Palestin yang berada di tebing barat, pembunuhan, perampasan tanah. Kerana perangnya berlaku di Gaza, jadi fasa penyelesaian adalah di Gaza. Fasa penyelesaian ni kita akan tengok lebih detail daripada hari ke hari, iaitu pertama, 14 hari ni kedua-dua pihak akan melihat detail benda ni. Kemudian akan mula berkompromi bagaimana dalam tempoh 15 perkara ni nak dipenuhi. Sama ada Israel akan berundur daripada garis kepungan sekarang 14 hari pergi garis kedua, 14 hari garis ketiga dan keluar sepenuhnya. Kita tak bincang hari ni. Kerana kita menunggu 14 hari ni setelah 15 syarat ini diperinci di mana kedua-dua pihak dah setuju, dan kemudian bagaimana melaksanakannya. Apabila Hamas tidak lagi mentadbir dan Hamas menyerahkan senjata, Hamas kekal sebagai parti politik. Berarti dia tidak dibubarkan. Tuan-tuan mesti faham, menyerahkan pentadbiran kepada ahli syiat dan juga Badan Pentadbiran Gaza dan menyerahkan senjata. Senjata. Jadi penyerahan senjata ni kalau kita nak ambil lebih mudah lah, penyerahan senjata sayap Hamas, iaitu Al-Qassam. Tapi dah semua main perkataan Hamas, maka kita fahamkanlah dalam klaus perjanjian pun sebut Hamas. Jadi Hamas akan serah. Dengan penyerahan ini akan membolehkan fasa-fasa dalam pentadbiran membentuk Gaza baru akan dilaksanakan. Kita akan lihat bahagian mana kemudiannya akan disebut bahagai pintu yang akan dikawal oleh pihak pengaman bagilah semua laluan masuk ke Gaza, kerana Gaza akan mentadbir wilayahnya sendiri mengikut undang-undang yang dipanggil sebagai Undang-Undang dan Pentadbiran Palestin. Berarti pintu Rafah, Karem Abu Shalom, Net Zarem akan menjadi pintu yang tak lagi dikawal oleh pihak Israel. Tapi dia bukan berlaku 14 hari daripada sekarang. 14 hari yang ada sekarang adalah kedua-dua pihak melihat perjanjian ni. Sebab perjanjian ni masih lagi, saya nak bagi tanda faham macam mana, dia telah dipersetujui oleh kedua pihak. Cuma pelaksanaannya, mekanisme dia panggil 14 hari ni, kedua-dua pihak bertimbang matang, 3 bulan Israel keluar, berapa pantas tu kita akan lihat kemudian. Di mana perjanjian ni Amerika Syarikat, Qatar, Mesir, Turki dan ada UAE, kerana UAE akan menjadi negara perdana utama, salah satu negara perdana utama pembangunan semula Gaza. Dia berada sebagai salah satu kumpulan yang memegang apa yang dipanggil pemegang taruh bagi perjanjian. Bagaimana kita boleh kata Israel bersetuju? Kerana dalam pertemuan Benjamin Netanyahu dan juga Donald Trump, inilah yang ditunjukkan kepada Israel. Berarti sebelum dikeluarkan semalam. Jadi 4 hari yang lalu, pihak Israel melalui Benjamin Netanyahu sendiri telah melihat perjanjian ini. Kemudian saya dah bagi tahu pada tuan-tuan ada satu peristiwa berlaku di Mesir yang kita tak dapat laporkan detailnya, di mana Qatar, UAE, Turki, Mesir selaku tuan rumah bersama dengan pemimpin Hamas telah mengadakan pertemuan di Mesir. Berarti Hamas juga melihat perjanjian ni, syarat-syarat perjanjian ni di Mesir. Kemudian tak ada berita hinggalah semalam diumumkan secara rasmi dengan disiarkan detail. Kalau tuan-tuan nak baca detail perjanjian ni, nanti lepas saya live ni tuan-tuan boleh baca lah. Detail ni dikeluarkan secara terperinci yang saya sempat baca semalam, Time of Israel. Yang saya terperinci saya sempat baca, tetapi dengan klaus-klaus yang lebih terhad saya baca di Al Jazeera. Terperinci saya boleh baca, tetapi dengan klaus-klaus terhad saya baca di Reuters. Tapi saya jangka hari ini semua orang dah keluar klaus yang detail lah. 15 perkara ni tidak menjadi rahsia, memang tujuan disebarkan adalah bagi membolehkan semua orang faham hala tuju perjanjian fasa 2 ni. Baik, tuan-tuan akan tanya sama ada dia boleh dipercayai ataupun tidak. Ia adalah perkataan yang saya sebut ketertiban. Kalau ikut peraturan dia boleh dipercayai kerana dia berfungsi mengikut resolusi 1803 yang dibentangkan oleh Amerika dan telah diluluskan oleh 13 negara
yang menjadi anggota Majlis Keselamatan dengan dua negara mengundi sebagai berkecuali, iaitu China dan juga Rusia. Apakah bahagian yang paling penting dalam perjanjian yang kita nak? Perjanjian ini bahagian penting adalah fasa pertama adalah membenarkan terak bantuan yang tidak lagi disekat oleh Israel sepenuhnya memenuhi syarat keperluan yang ada di Gaza. Satu adalah mengatasi kebuluran, kekurangan makanan. Kedua, bekalan perubatan. Yang ketiga, pembinaan rumah sementara. Dan yang keempat, pembukaan sementara sekolah-sekolah yang ada kepada pihak Gaza. Kemudian jangka panjangnya adalah membina Gaza moden, iaitu sebuah Gaza yang dirancang untuk tidak lagi kembali kepada Gaza lama. Apa itu Gaza lama? Gaza lama ni kekal sebagai kawasan yang terkepung. Israel kawal pintu masuk sempadan dan hanya 600 trak bantuan yang datang daripada seluruh dunia yang menaja Gaza sejak 19. Di antara pihak yang telah menjanjikan pelaburan ke atas Gaza selain daripada negara-negara penaja perjanjian, dan juga Gaza telah menerima jaminan daripada Kesatuan Eropah. Mereka juga akan mendapat pelaburan daripada Eropah kerana Gaza yang menjadi sebahagian Palestin. Baik. Apa respon daripada negara-negara Arab? Saudi dan juga Qatar, UAE meminta perjanjian ini membawa kepada Palestin merdeka 3 tahun daripada sekarang. Tapi adakah klaus ini ada dalam 15 perkara ni? Klaus ni tak ada dalam 15 perkara. Tapi klaus ini ada dalam resolusi 1803. Di mana selesaikan dahulu bahagian Gaza dan kemudian keamanan tercapai, kemudian barulah sekiranya keadaan menjadi okey, 2 tahun jadi okey, proses menuju Gaza merdeka akan dibentuk. Resolusi 1803 ni resolusi siapa? Dia adalah resolusi yang dibentangkan oleh Amerika sendiri. Di mana negara-negara anggota yang berada dalam Majlis Keselamatan pada waktu itu 13 negara menyokong. Cuma yang enggan menyokong dipanggil berkecuali lah dalam kes ini adalah Rusia dan China. Ini pattern biasa. Apakah Rusia dan China tidak menyokong? Tidak. Dalam tradisi United Nations, sekiranya draft ni datang daripada China dan Amerika dia setuju, tapi dia akan berkecuali kerana budaya mereka lah tidak saling menyokong satu sama lain bagi draft-draft yang menunjukkan kepentingan pihak lain. Walaupun yang satu ni bersetuju, dia akan berkecuali. Berkecuali artinya tanda setuju, tetapi tidak menyokong kerana mereka ada basic memecahkan kuasa dan menunjukkan monopoli mereka dalam United Nations. Dalam draft ni juga disebut bahawa proses Gaza untuk membina pasukan keselamatannya akan dibantu oleh negara-negara yang akan dibenarkan masuk untuk menjamin keamanan. Yang mana tuan-tuan telah lihat sebelum ni Indonesia antara negara yang mahu menawarkan bilangan angkatan tentera dan juga pihak polis yang paling banyak. Tapi tak diputuskan dalam perjanjian ni kerana dia akan keluar lagi satu pula. Siapa yang akan dibenarkan masuk? Setakat ni negara yang paling rapat untuk dikatakan memulakan kemasukan 200 orang tentera mereka adalah Uganda dan juga Morocco. Kerana Morocco ada hubungan baik dengan Israel dan Uganda ada hubungan baik dengan Israel dan kedua-dua ada hubungan baik dengan Palestin dan negara-negara Islam yang juga negara penaja perjanjian ni. Tapi besok, lusa kita akan dengar lebih penuh. Kerana ini adalah 15 perkara yang dipanggil sebagai inilah perjanjian. Pelaksanaannya nanti akan perlahan-lahan. Nak laksanakan bahagian 4 iaitu kemasukan tentera asing bagi menjadi pasukan pengaman yang akan membantu. Siapa? Dan fungsi pasukan ini dia akan bekerja untuk melindungi sempadan Gaza saja. Berarti mereka akan berada dalam seluruh sempadan yang diputuskan sebagai wilayah Gaza. Manakala untuk melaksanakan peraturan-peraturan di Gaza akan dilaksanakan oleh polis Gaza baru yang akan dilantik. Yang akan dilantik oleh pihak yang sedang mentadbir Gaza sekarang. Jadi kalau tuan-tuan lihat, inilah 15 perkara yang saya brief dengan tuan-tuan. Semalam saya tak brief langsung sebab saya belum tengok perjanjian tu. Cuma Hamas telah mengatakan dia telah bersetuju. Baik. Timbul, siapakah Hamas? Yang mana baru masuk nanti tuan-tuan akan kata Hamas ni tak setuju, Hamas ni bersetuju. Tidak. Hamas hanya ada satu saja. Di mana 69 kepimpinan tertinggi Hamas telah membuat keputusan pada minggu lalu. Di mana pengundian telah dibuat dengan 35 undi dimenangi oleh Khalil Al-Hayya yang pro pada perjanjian ini. Manakala 34 undi diperolehi oleh Khalid Mash'al yang tak pro pada perjanjian ini. Tapi Khalid Mash'al walaupun kalah satu undi telah menyatakan sokongan penuh kepada pimpinan Khalil Al-Hayya, iaitu meneruskan proses ni. Sebab tu diatur dengan begitu baik ketertiban dia, diatur selesaikan dulu masalah Hamas supaya tidak berpecah dua. Hamas buat pilihan raya,
parti, 69 wakil tertinggi dia mengundi. Daripada 69 wakil tertinggi mengundi, 35-34, orang yang dapat 34 telah menyatakan walaupun dia kalah tipis, dia tak protes kepada orang yang menang. Berarti Khalid Meshal bersama dengan Khalil Lahaya dalam proses perjanjian ni. Maka perjanjian ni akan melalui tempoh yang disebut 3 tahun. Tapi saya balik kepada dulu, pinjamankan dulu kepada tempoh yang telah disebut dalam resolusi yang lebih besar. Iaitu resolusi United Nations, 2 tahun adalah pembangunan semula Gaza dan setahun proses menuju kepada pembentukan Palestin merdeka. Apakah Israel akan mengkhianatinya? Tak ada dalam perjanjian ni, terpulanglah kepada suspicious kita semua kerana perjanjian ni telah banyak dibuat. Termasuklah perjanjian Oslo 1993. Yang dibuat, perjanjian-perjanjian yang ada sebelum ni tak dibuat dalam PBB. Tuan-tuan kena ingat, perjanjian sebelum ni, semua perjanjian Oslo yang ditaja oleh Amerika pada 1993, dia tak berada dalam punca kuasa datang dulu pada PBB melalui Majlis Keselamatan. Daripada mandat Majlis Keselamatan di mana resolusi ini dibentangkan oleh Amerika, disokong oleh 12 negara yang lain, 2 negara berkecuali. Daripada resolusi 1803 diturunkan. Dia bentuklah yang saya kata 15 perkara tu, dalam resolusi ada 14 perkara. Dipanjangkan lagi jadi 15 negara. 15 perkara. Dan 15 perkara inilah yang akan dilaksanakan 2 minggu daripada sekarang. 2 minggu daripada sekarang, setelah kedua-dua pihak mengatakan bersetuju, kenapa tunggu 2 minggu, tak laksanakan besok? Tak, 2 fasa. Fasa tu tempoh masa yang akan diambil. Israel berada dalam garisan kepungan fasa 1. Apakah dia kata dia akan berundur dalam fasa 2? Dalam fasa 2 pula, Hamas kemudiannya akan mengatakan dia menyokong pasukan fasa 1. Dan fasa 1, Hamas ada bahagian yang dia kena penuhi. Menyerahkan senjata dia kepada government of dan kabinet dia semua orang adalah Palestin. Cuma ada seorang penasihat daripada PBB akan masuk dan memantau perjalanan kabinet ni. Kewangan juga akan diserahkan terus kepada pasukan kabinet ni. Di mana untuk pusingan yang pertama 600 segala tempat. Fasa-fasa yang seterusnya akan dikendalikan 2 tahun. Gaza moden dapat dibentuk. Dan Gaza moden ni kalau tuan-tuan lihat, dia tidak lagi menjadi Rivera Blue. Ni saya tak ada. Cerita tentang Gaza, dia sibuk tentang Sabah. River of the East. Jadi itu yang saya jelaskan pada tuan-tuan untuk hari ini. Sementara kita nak dapat maklumat yang lebih terperinci. Kalau tuan-tuan baca Time of Israel, dia keluarkan detail. Tuan-tuan tengok Al Jazeera, dia dah keluarkan detail. Reuters dia keluarkanlah detail. 15 perkara ni tuan-tuan boleh baca lah. Cuma bacalah, ini adalah terjemahan penuh tafsir perincian perjanjian ni. Kemudian tuan-tuan bacalah Al Jazeera, di mana juga diberi review dan respon pada setiap fasa yang ada. Jadi tuan-tuan kena faham bahawa sekali tuan-tuan kata boleh percaya Time of Israel, nama dia Time of Israel, yang dia siarkan dia yang release dulu detail perjanjian ni. Yang kedua, tuan-tuan boleh baca di Al Jazeera, di mana detail ni dipecah-pecah mengikut fasa demi fasa, berberdasarkan judul demi judul, berdasarkan kepada kedudukan. Saya baca review perjanjian di Al Jazeera. Dan saya baca review perjanjian di Reuters. Itulah saya update tuan-tuan. Besok saya rasa sampai 14 hari ni, kerana tempoh kesemua pihak melihat
perjanjian ni adalah 14 hari. Tapi sebaik saja dia rilis, Hamas telah mengatakan dia bersetuju. Dan kemudian Israel mengatakan dia bersetuju. Berarti 14 hari ini adalah mereka duduk untuk melihat proses pelaksanaannya. Kerana Israel nak keluar daripada fasa 1 penyerahan pintu sempadan, persediaan kerajaan baru untuk balik dengan selamat. 14 orang ni, 6 yang berada di Gaza. 8 masih lagi berada di Mesir. Mereka nak balik dan kemudian mentadbir secara selesa. Kemudian bagaimana proses dia. Kemudian nak memajukan semula Gaza. Kemudian penyaluran wang masuk. Kerana penyaluran wang masuk ni, setuju dulu Israel kata kena salur melalui dia. Tidak. Sekarang penyaluran wang bagi mana bantuan diserahkan terus pada government of the day. Iaitu kerajaan pimpinan Ali Sha'ad. Dan kemudian proses-proses penyerahan dan juga pembangunan semula Gaza mengambil masa yang panjang. Nak buang 70 juta tan timbunan runtuhan juga memerlukan masa yang panjang. Kemudian untuk memastikan pula, sebab tanahnya sempit, nak buang timbunan. Kemudian nak bina rumah sementara, nak bina rumah kekal. Kalau dibina rumah sementara terlampau banyak, kemudian nak dibina rumah kekal, berlaku tempat dipanggil sebagai keteraburan penduduk. Ini semua akan diatur oleh badan apabila dia memerintah. Menjadikan kenapa 2 tahun projek pembangunan semula Gaza. Dan 2 tahun projek pembangunan semula Gaza menjadikan Gaza sangat terbuka. Banyak syarikat-syarikat pembangunan baru akan masuk. Banyak syarikat-syarikat yang akan mendapat kontrak dan tender bagi membangunkan Gaza. Mereka yang pintar dan mempunyai kemahiran untuk membangunkan bangunan kemas kini secara cepat. Mereka yang akan masuk dan kemudian mengeluarkan dan menolak semua keluar jentolak ni akan diuruskan oleh Badan Pentadbiran Gaza. Berarti Board of Peace tak tentukan kontrak ni dia nak bagi pada Amerika, kontrak nak bagi pada Turki, tidak. Di mana mereka memberi mandat penuh kepada Ali Sha'ad untuk menguruskan pentadbiran ini supaya dia tak menjadi kerajaan boneka. Dan tidak menimbulkan syak wasangka yang mengatakan bahawa Amerika buat projek kedalaman, dia nak kontrol duit, syarikat-syarikat Amerika yang dapat. Semua benda-benda bias yang telah pun diperbincangkan dulu telah diperjelaskan di dalam perjanjian ini. Bahawa kuasa penuh dan semua sumber pentadbiran kewangan akan diserahkan kepada kerajaan NGAG ini. Atau kita panggil kerajaan pentadbiran Gaza ni, yang dipimpin oleh Ali Sha'ad dan 14 anggota kabinet dia. Jadi saya harap 2,000 lebih orang pada petang ni faham tentang apa yang sedang berlaku dan taklah timbul soal nanti tuan-tuan baca pula bahagian yang menjadi pergaduhan apabila ni mana Hamas setuju. Hamas tak pernah setuju. Ingat, kalau besok ada Hamas yang tak bersetuju, dia adalah pandangan. Yang saya kata ni keputusan. Keputusan berarti Hamas yang dilantik secara rasmi oleh organisasi. Iaitu Khalil Al-Hayya. Dia kata setuju. Besok kalau ada pemimpin-pemimpin Hamas yang lain kata dia tak setuju, itu menjadi pandangan dia. Sebab Hamas dah terorganisasi. Dia dah buat dah pilihan raya parti dia. Dengan dimenangi oleh Khalil Al-Hayya. Orang yang pro pada perjanjian ni. Manakala kumpulan yang tak pro pada perjanjian ni, pimpinan Khalid Meshaal kalah. Tapi Khalid Meshaal orang lama. Dia senior. Dia abang dan juga guru kepada Khalil Al-Hayya. Khalid Meshaal sebaik saja dua minggu sudah selepas keputusan pilihan raya, dia menyatakan, blok dia memberi sokongan penuh kepada Khalil Al-Hayya. Berarti Khalil Al-Hayya menang tipis dalam pilihan raya adalah bukan soal macam Malaysia. Yang kalah nanti buka parti baru. Tidak. Khalil Al-Hayya dalam mengikut budaya Arab dan budaya Hamas, dia menang pilihan raya dengan majoriti 1 undi. Mengikut budaya Hamas, orang yang kalah ni memberi sokongan penuh supaya Hamas ni tak kekal berpecah. Nanti tuan-tuan tanya lagi, apakah Hamas dibubarkan? Hamas tak dibubarkan. Ada 2 perkara dia. Hamas serahkan pentadbiran kepada pihak sementara. Dan Hamas menyerahkan senjata kepada pihak sementara untuk menggunakan senjata tersebut sebagai bahan senjata pentadbiran. Berarti secara moralnya, proses untuk membolehkan Gaza baru dibangunkan, Hamas ini adalah badan yang disebut pengganas oleh Amerika dan tidak disenangi oleh Israel. Jadi daripada biar Gaza berada dalam titik tepu yang panjang dan rakyatnya menderita untuk tidak menerima sebarang bentuk bantuan dan Israel melaksanakan pembunuhan berleluasa, langkah yang diambil sekarang cari jalan tengah. Jalan tengah adalah melantik kumpulan pentadbiran baru yang tak terikat dengan mana-mana parti politik. Mereka tak datang daripada Fatah. Kalau datang daripada Fatah, Hamas kata kami menang pilihan raya. Kenapa pula Fatah ambil alih? Kalau datang daripada Hamas, Israel kata inilah kumpulan yang bermusuh dengan kami. Macam mana kami naknya? Jadi mudahnya lantiklah pihak yang berkecuali. Dan mereka ni tak ada latar belakang politik, melainkan mereka adalah teknorat. Orang-orang Palestin yang mempunyai pengalaman, kelulusan. Dan telah pun dipersetujui oleh Hamas. Cerita 15 orang yang dilantik ni, Hamas dah setuju lama dah. Ini cerita 4 bulan, 5 bulan sudah. Tak timbul dah nak dibincangkan sekarang bagi mereka yang ikut isu ni, kecuali ambil saja kata saya, ini telah disetujui oleh Hamas.
Sebab ni bukti ni telah pun jelas Hamas setuju. Cuma ketika Hamas menyetujui pembentukan ni berlaku perang Iran. Kes di Gaza terabai. Ini sekarang dimulakan kembali. Jadi kita tunggu respon terus besok daripada negara-negara yang berada dalam ni. Saya rasa kemungkinan kenyataan tak akan dikeluarkan secara berleluasa. Nanti keluar khatar kata lain nanti tak jadi. Saya tengok saluran pengeluaran maklumat ni hanya akan datang satu je daripada Amerika. Dan setakat yang semalam dikeluarkan inilah 15 dan 15 yang Amerika keluar ni Hamas tak bantah, negara-negara pemegang taruh tak bantah. Hamas dirunding di Khairah melalui 3 negara yang akan membantu proses ni. Negara-negara tersebut adalah Qatar, Mesir dan juga Turki yang peringkat awal. Kemudian UAE masuk menyertainya kerana UAE akan menjadi pendana terbesar pembangunan semula Gaza. Itu saya tak ulang lah. Saya tekan, saya harap tuan-tuan dah faham. Sebab tuan-tuan ni kadang-kadang saya kena ulang banyak kali. Sebab dalam fikiran ni nanti duk kata, oh ni berarti akhir Hamas. Nanti perjanjian ni kena tipu. Berarti kalau tuan-tuan ada masalah tu, saya tak boleh nak selesaikan. Sebab tiada syak yang boleh kita kemukakan. Melainkan kita melihat perjalanan perjanjian ni dan kita bincang perjalanannya berasaskan kepada realiti yang akan berlaku. Kepada syak yang akan berlaku, pandangan peribadi saudara yang akan berlaku, saudara selesaikan sendiri. Okay, kalau saudara rasa tak bersetuju, saudara telefonlah Benjamin Netanyahu, tanya dengan Bibi, betul kan kau setuju? Kalau kau rasa Amerika akan menipu, kau tuan telefon dengan dengan Presiden Trump, tanya dengan Trump. Kalau tuan-tuan rasa Hamas ni, tuan-tuan telefonlah orang Hamas ni. Dengan saya bagi fakta saja pada 15 perkara ni supaya kita tak boleh bertolak pada sangkaan. Kerana sangkaan kita ni sangat meluas. Faktanya sangat tersusun. Sangkaan kita akan sangat meluas. Faktanya sangat tersusun. 15 perkara ni telah pun dikeluarkan, disambut dengan meriah oleh dunia Arab dengan mengatakan harap dia dapat dilaksanakan tanpa pengkhianatan. Kemudian semua pihak berterima kasih pada Hamas kerana dengan pantas mengatakan mereka akan memenuhi perjanjian ini. Dan saudara perlu faham, Hamas tidak dibubarkan. Hanya membabitkan 2 perkara, iaitu pertama adalah Hamas bersetuju pentadbiran diserahkan kepada pasukan pentadbiran sementara yang diketuai oleh rakyat Palestin sendiri, iaitu Ali Sha'an. Dan Hamas menyerahkan senjata kepada kumpulan Ali Sha'an. Cuma prosesnya ni Ali Sha'an kena menyediakan. Di mana syarat itu tersebut. Mereka yang akan dilantik sebagai polis Gaza. Sebab Gaza tak ada tentera, polis Gaza. Yang akan menjaga undang-undang Gaza. Pemilihannya hendaklah dijalankan oleh teliti oleh pihak ni. Jadi pihak ni kena jalan teliti adalah pihak pentadbiran kerajaan yang ada sekarang. Yang kedua, keselamatan sempadan Gaza akan ditadbir oleh tentera International Stabilization Force. Cuma International Stabilization Force ni tak diumumkan lagi. 14 hari ni kita akan lihat. Kerana mereka akan berundingkan semula dengan negara-negara yang sebelum ni telah mengatakan bersetuju, sama ada mereka mengekalkan persetujuan. Antaranya adalah Indonesia yang mengatakan setuju, antaranya Bangladesh yang akan mengatakan setuju, Turki. Kerana tak sesuai kita review sekarang, kita nak review kata bahagian 15 perkara ni dahulu. Kadang-kadang tuan-tuan pula ada satu perangai yang orang bagi tahu telah berlaku, tuan-tuan tak tahu. Tuan-tuan tak mau tahu, tuan-tuan tanya pula akan berlaku. Dan akan berlaku ni datang daripada syak. Turki dibenarkan masuk ke? Turki ni musuh pada Israel. Nanti tentera Azerbaijan, Kyrgyzstan yang ada hubungan dengan Israel ni bolehkah kita percaya? Jadi susah. Jadi susah. Saya pun tak faham Gaza jadi tebing barat ni. Ilham, yang mana merapu-merapu ni tendang lah Ilham. Yang mana dalam pakai fake account. Lepas tu masuk pula Gaza jadi tebing barat. Dia tak tahu apa kepala ekor daripada ayah penin, dia pun penin. Dia pun rasanya tak perlu tahu sebab dia pun nampak macam penin, tendang keluar lah. Daripada dia nak kena makan satu papan Panadol pula lepas ni. Saya bukan nak marah tuan-tuan tendang senang-senang. Saya takut nanti tuan-tuan menghabiskan wang beli Panadol. Kerana tuan-tuan masuk ke dalam bahagian yang sebenarnya tuan-tuan tak boleh faham. Sel-sel neuron tuan-tuan ni hanya boleh faham cerita-cerita jual kapet dan cerita-cerita jual mentimun je. Jadi saya tak mahu tuan-tuan stres. Ada apa-apa tuan-tuan nak tanya tak? So itulah berita yang baik datang hari ni. Sebab satu, saya hanya pegang pada 4 perkara dulu. Okey? Saya pegang pada 4 perkara dulu je. Pertama, kita mesti selesaikan masalah kebuluran. Kita harap perjanjian ini akan membolehkan truk bantuan makanan masuk dengan cepat. Yang kedua, kita nakkan bantuan perubatan. Kerana ada 172,000 orang yang cedera di Gaza. Mereka memerlukan rawatan fisio.
Dan mana daripada perjanjian ni juga, daripada 172,000 ni, 17,000 dibenarkan keluar. Okey? Satu. Yang ketiga lah bermulanya pembinaan perumahan sementara. Kerana orang Gaza ni tinggal di kemah-kemah yang tidak kondisif. Kita bimbang musim panas yang akan membawa kepada pembiakan tikus yang memberikan penyakit yang berasaskan pada pencemaran kuman tikus. Loji najis yang boleh membawa wabak E. coli dan lalat yang boleh membawa wabak-wabak lain dapat diselamatkan pada musim panas ni. Kalau musim sejuk, kita tak nak orang Palestin mati dalam keadaan kedinginan dan kadar kematian bayi akibat hipotermia akan menjadi tinggi. Yang keempat adalah sekolah dibuka semula kerana sekolah ni orang Gaza dah tak bersekolah 32 bulan. Tumpu yang tu dulu. Tak tanya Syria, tuan-tuan. Saya cerita yang paling penting Gaza. Tuan-tuan nak tanya paling tak penting dalam keadaan sekarang ni Syria. Paling tak penting dah jadi Syria. Pasal paling penting ni adalah Gaza yang tuan-tuan nak faham. 32 bulan berperang. Kita dah melakukan banyak usaha. Tuan-tuan, kerajaan kita seluruh dunia telah berusaha. Ambil dulu bahagian yang tuan-tuan nak kena hadam ni. Lepas tu tuan-tuan nak sibuk tanya saya tentang Morocco. Tuan-tuan nak tanya tentang Syria. Ini bahagian yang baru berlaku yang kemudian mungkin tuan-tuan tak faham. Tuan-tuan tanya dulu. Saya tuan-tuan boleh faham. Dan kita bincang soal Gaza ni menjadikan salah satu kenapa saya datang ke TikTok ni adalah kerana Gaza. Sebelum ni saya adalah orang Facebook. Bila duduk Facebook, ramai orang melaporkan yang nak mencari maklumat mengenai Gaza. Datang di TikTok macam mana? Di sinilah banyak orang nak cari. Saya buka akaun TikTok saya pada bulan Jun adalah bercerita dengan tuan-tuan tentang Gaza. Untuk membolehkan TikTok tak ban saya kena berunding dengan TikTok. Salah satu rundingan dengan TikTok yang paling mudah untuk cakap tentang Palestin, saya jual buku-buku tajuk Palestin. Saya jual buku-buku yang boleh menjadikan saya menyebut perkataan Hamas, boleh menyebutkan Palestin, boleh menyebut perkataan Zionis. Saya boleh sebut apa saja. Berdasarkan buku tersebut adalah kandungan dia. Nak menjadikan saya tak kena ban, saya meniaga buku ni. Menjadi rakan perniagaan. Di mana TikTok memelihara saya kerana dia mendapat komisen daripada perniagaan buku saya. Jadi TikTok tak boleh menindas saya untuk bercakap dalam ruang kebebasan bercakap kerana saya bercakap berdasarkan rundingan yang sah berjalan dengan TikTok. Iaitu menjual buku dan saluran-saluran ini membincangkan hal edukasi. Maka saya mulakan perniagaan buku di TikTok. Dan saya meninggalkan tumpuan kepada Facebook kerana di sini trafiknya lebih dikatakan baik dan trafiknya lebih dikatakan terkini. Jadi 30 lebih bulan dah kita bercakap mengenai Gaza. Okey, terima kasih. Ada soalan lain tuan-tuan nak tanya tak? Kalau tuan-tuan rasa nak digest dulu, tak begitu wajar tuan-tuan bertanya ketika tuan-tuan nak ambil faham, saya kata okey. Kita biarkan besok lah. Besok saya berada di Jakarta. Jadi saya akan live daripada Jakarta aja, saya update daripada Jakarta aja. Besok saya lebih ramai orang masuk bantu saya bekerja di pejabat. So hari ni kawan-kawan saya 1 bulan daripada 1 hingga 31 Julai kita tak bercuti kerana kita satu adalah kerana saya berada di Lubnan sampai 5 hari bulan. Rakan-rakan membantu live saya pada Lubnan. Kemudian saya balik, saya terus bekerja je 6 sampai lah 31. Jadi hari ni saya kena cutikan pasukan saya. Walaupun hari penting kerana mereka tak bercuti selama 31 hari.